Kisah 48 jam di Malaysia yang mengubah pandangan hidup pelajar elit Rusia. Ibu tolong cari universiti di Malaysia sekarang juga. Hanya 5 minit selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, riak wajah puteri-puteri dari kalangan 1% golongan terkaya di Moskow berubah. Mereka mula menelefon keluarga masing-masing dengan nada cemas. Gadis-gadis ini, yang telah mengembara ke 30 buah negara dan menikmati segala kemewahan dunia, mengapa mereka tiba-tiba mengaku kalah di sebuah lapangan terbang di Malaysia dan merayu kepada ibu bapa mereka? Kisah 22 orang pelajar yang terpesona berjalan sendirian di Kuala Lumpur pada pukul 2 pagi terkejut dengan keenakan nasi lemak di gerai mamak dan akhirnya enggan pulang ke negara asal. Malah, seorang guru veteran dengan pengalaman selama 15 tahun turut menggigil dan berkata, "Ini adalah kali pertama saya menyaksikan pemandangan seperti ini. Apakah sebab di sebalik kejutan yang begitu dahsyat ini?" Kisah 48 jam di Malaysia ini telah menggegarkan media sosial di seluruh Rusia dan menyebabkan panik dalam kalangan ibu bapa. Kehidupan seharian yang kita sebagai rakyat Malaysia anggap biasa telah meruntuhkan dan membina semula pandangan hidup mereka dari akarnya. Kekuatan sebenar Malaysia yang memukau golongan elit dari luar negara, kisah penuh keajaiban ini kini akan didedahkan. Sekumpulan pelajar perempuan sekolah tinggi dari kelas atasan Rusia datang ke Malaysia untuk lawatan sambil belajar. Hanya dalam 5 minit, mereka menjadi gempar dan mula mahu menjadi seperti orang Malaysia. Inilah sebab yang mengejutkan. Anda semua mungkin tidak akan percaya apa yang telah berlaku. Pelajar-pelajar perempuan dari sekolah paling berprestij yang tergolong dalam 1% teratas di Moskow, Rusia, telah tiba di Malaysia untuk lawatan sambil belajar. Namun hanya 5 minit selepas mendarat di KLEA, mereka mula menelefon ibu bapa masing-masing. "Ibu, tolong carikan maklumat tentang universiti di sini." "Ayah, kenapa di Rusia tiada satu pun perkara seperti ini? Apa sebenarnya yang telah berlaku?" Malah guru veteran mereka yang telah mengembara ke 30 buah negara selama 15 tahun berkata, "Ini adalah kali pertama para pelajar enggan pulang." Perjalanan selama 1 jam dari lapangan terbang ke hotel dalam masa yang singkat itu, pandangan hidup pelajar-pelajar elit Rusia ini berubah sepenuhnya. Wanita-wanita muda berjalan sendirian pada pukul 2 pagi, sebuah bandaraya yang tidak pernah tidur dan rakyat tempatan yang melayan orang asing seperti keluarga sendiri. Sekembalinya mereka, sebuah video yang dimuat naik oleh para pelajar telah menggegarkan media sosial Rusia. Pihak sekolah dibanjiri panggilan daripada ibu bapa yang berkata, "Saya mahu hantar anak saya ke Malaysia juga." Apa sebenarnya yang terjadi di Malaysia? Mari kita dengar terus dari perspektif seorang guru asing tentang wajah sebenar Malaysia. Sebelum kita bermula, jika anda boleh memberikan like dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi pendorong semangat untuk kami berkongsi lebih banyak kisah dari Malaysia. Selamat sejahtera. Nama saya Alexei Kowalski dan saya telah bekerja sebagai guru di sebuah sekolah antarabangsa di Moskow, Rusia selama 15 tahun. Pada musim luruh tahun lalu, saya telah menyertai satu lawatan sambil belajar yang paling tidak dapat saya lupakan sepanjang hidup saya. Destinasi kami ialah Kuala Lumpur, Malaysia. Sekolah kami merupakan salah sebuah sekolah antarabangsa paling berprestij di Moskow. Seramai 22 orang pelajar perempuan yang menyertai lawatan ini semuanya adalah anak-anak dari keluarga kelas atasan Rusia. Kebanyakannya adalah anak kepada diplomat, usahawan, doktor dan peguam. Ibu bapa mereka telah merancang lawatan istimewa ini setahun lebih awal. Sepanjang 15 tahun kerjaya saya telah melawat lebih 30 buah negara bersama para pelajar. Dari bandar-bandar besar di Eropah, bandar-bandar ternama di Amerika Syarikat, sehinggalah ke China, kami telah merasai pengalaman di hampir semua bandar utama dunia. Kerana itu, secara jujurnya, saya menjangkakan lawatan ke Malaysia ini akan menjadi satu lagi lawatan sambil belajar yang biasa. Kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, sejurus selepas pukul 11 malam. Sebaik sahaja kami melangkah keluar dari pesawat dan memasuki terminal, kejutan pertama menanti kami. Walaupun sudah larut malam, seluruh lapangan terbang berfungsi dengan sempurna, seolah-olah waktu siang. Di lapangan terbang Moskow, kebanyakan kedai akan ditutup selepas pukul 10 malam dan kaki tangan juga sukar ditemui. Tetapi KLEA berbeza. Kaki tangan di kaunter pertanyaan sedia membantu dengan senyuman mesra. Pekerja pembersihan pula akan segera mengelap lantai sebaik sahaja penumpang melintasinya. Lantai lapangan terbang itu berkilat seperti cermin. Ketika melintasi tandas, saya sekali lagi terkejut. Saya melihat seorang kaki tangan pembersihan berdiri di pintu masuk tandas, tersenyum dan menyapa penumpang dengan sopan. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Sementara menunggu giliran untuk pemeriksaan imigresen, saya memerhatikan riak wajah para pelajar.
Mata mereka semua terbeliak melihat sekeliling. Seorang pelajar menghampiri saya dan berbisik, "Cikgu, kenapa lapangan terbang ini begitu bersih dan terang?" Saya sendiri tidak tahu bagaimana untuk menjawabnya. Saya hanya mampu berfikir bahawa mungkin inilah sifat semula jadi negara ini. Ketika berdiri di hadapan kaunter imigresen, kejutan kedua melanda. Walaupun kedatangan kami sebagai satu kumpulan pelajar asing yang besar tidak dijangka, kaki tangan lapangan terbang langsung tidak kelihatan kelam kabut. Malah, seorang kaki tangan yang fasih berbahasa Inggeris segera ditugaskan untuk membantu kami. Beliau mengambil kira usia para pelajar dan menerangkan setiap prosedur dengan perlahan dan sopan, dari panduan ke hotel sehinggalah jadual keesokan harinya. Beliau membantu kami dengan teliti dan sentiasa bertanya jika kami menghadapi sebarang kesulitan. Apa yang paling mengagumkan ialah sistem pelepasan imigresen automatik autogate. Jika ada pelajar yang teragak-agak di hadapan mesin, seorang kaki tangan akan segera datang dan memberi tunjuk ajar dengan ramah. Skrin mesin tersebut menyokong pelbagai bahasa, termasuk pilihan bahasa Inggeris yang mudah difahami. Ia direka secara intuitif supaya para pelajar dapat menggunakannya dengan mudah. Proses mengambil bagasi juga menakjubkan. Sebuah skrin gergasi memaparkan lokasi bagasi secara masa nyata. Di Rusia, mencari bagasi sahaja boleh mengambil masa sehingga sejam, tetapi di sini semua sistem berfungsi dengan tepat dan pantas. Ketika kami menunggu bas persiaran untuk ke hotel, riak wajah para pelajar mula berubah dengan ketara. Perasaan gementar berada di negara asing telah hilang, digantikan dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu. Bas tiba sejurus selepas tengah malam. Bahagian dalam bas sangat bersih dan tempat duduknya selesa. Pemandu bas, menyedari kami adalah pelancong asing, memberikan penerangan dalam bahasa Inggeris dengan mesra. Beliau memaklumkan perjalanan ke pusat bandar Kuala Lumpur akan mengambil masa kira-kira sejam dan meminta kami memakai tali pinggang keledar. Sebaik sahaja bas bergerak, pemandangan di luar tingkap mula terbentang. Walaupun sudah larut malam, lebuh raya diterangi cahaya lampu yang terang dan kenderaan bergerak dengan teratur. Jalan raya di Moskow pada waktu malam selalunya gelap dan terasa berbahaya, tetapi di sini suasananya sama sekali berbeza. Memasuki Kuala Lumpur, perkara yang paling mengejutkan para pelajar ialah pemandangan gerai-gerai mamak di tepi jalan. Walaupun sudah tengah malam, lampu-lampu gerai menyala terang dan orang ramai keluar masuk dengan selesa. Di Moskow, hampir semua kedai sudah ditutup selepas pukul 10 malam. Pemandangan yang lebih menakjubkan ialah melihat wanita-wanita muda pulang ke rumah sendirian. Sudah melepasi pukul 1 pagi, tetapi mereka berjalan kaki seorang diri tanpa kelihatan risau sedikit pun. Ini adalah pemandangan yang mustahil untuk dibayangkan di Rusia, di mana budaya kami menganggap berjalan sendirian pada waktu malam sebagai sesuatu yang berbahaya. Semakin kami menghampiri pusat bandar, bangunan-bangunan pencakar langit mula kelihatan. Pemandangan malam dari jambatan yang merentasi sungai, dengan menara berkembar Petronas dan menara KL yang gah, begitu indah sehingga membuatkan kami terpukau. Ia lebih megah dan moden berbanding mana-mana bandar di Eropah. Kami tiba di hotel pada pukul 2.30 pagi. Namun, yang mengejutkan, kawasan sekitar hotel masih kelihatan hidup dan meriah. Terdapat restoran yang beroperasi 24 jam dan kedai sebaneka yang masih mempunyai pelanggan. Di Moskow pada waktu sebegini, seluruh bandar sudah sunyi sepi. Semasa mendaftar masuk, kami mengalami kejutan terakhir. Kaki tangan di kaunter hadapan, setelah mengambil kira usia para pelajar, telah menempatkan kami di tingkat yang lebih senyap. Mereka juga memberi penerangan terperinci tentang waktu sarapan dan kemudahan di sekitar hotel. Apa yang paling menyentuh hati ialah ucapan selamat datang yang tulus ikhlas. Kami benar-benar dapat merasai kehangatan layanan mesra rakyat Malaysia. Di dalam lift untuk ke bilik kami, seorang pelajar berkata kepada saya, "Cikgu, Malaysia ini langsung tidak sama seperti yang saya bayangkan." Pelajar-pelajar lain mengangguk setuju. Walaupun kami baru sahaja tiba dari lapangan terbang ke hotel, mereka berkata rasanya seperti telah mengalami sebuah dunia yang sangat berbeza dari Rusia. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya terlalu teruja memikirkan pengalaman-pengalaman yang bakal kami lalui bersama para pelajar dalam beberapa hari akan datang. Pada ketika itu, saya langsung tidak dapat membayangkan keajaiban apa lagi yang bakal ditunjukkan oleh negara bernama Malaysia ini kepada kami. Keesokan paginya atau lebih tepat lagi beberapa jam kemudian. Pada pukul 6 pagi, beberapa orang pelajar yang tidak dapat tidur kerana jet lag telah bangun. Saya terdengar suara mereka di koridor, mengadu kelaparan. Saya menjadi buntu. Saya fikir pasti suka untuk mencari kedai makan yang buka pada waktu seawal ini. Di Moskow bukan mudah untuk mencari restoran yang beroperasi sebelum pukul 8 pagi. Apabila saya bertanya di kaunter hadapan hotel, seorang kaki tangan menjawab dengan senyuman.
Beliau memberitahu kami terdapat sebuah gerai mamak dan sebuah kedai nasi lemak yang dibuka 24 jam tidak jauh dari situ. Saya terkejut mendengar bahawa kami boleh mendapatkan makanan walaupun pada awal pagi. Saya membawa 7 orang pelajar ke sana. Pada pukul 6.30 pagi, jalan-jalan sudah mula sibuk dengan orang ramai, pekerja pejabat yang dalam perjalanan ke tempat kerja, penduduk yang berjoging dan orang yang keluar dari kedai sebaneka. Suasana pagi di Moskow selalunya sunyi, tetapi di Kuala Lumpur, hari seolah-olah sudah bermula sepenuhnya. Sebaik sahaja kami melangkah masuk ke dalam kedai makan itu, udara hangat bersama aroma sambal dan santan menusuk hidung kami. Beberapa orang pelanggan sudah pun sedang bersarapan. Ada seorang lelaki pertengahan umur yang makan sambil membaca surat khabar, seorang wanita muda yang sedang bekerja dengan komputer ribanya, dan beberapa orang pekerja yang kelihatan letih seperti baru habis shift malam. Apabila melihat menu, kejutan kedua menanti kami. Harganya terlalu murah. Sebekas nasi lemak hanya sekitar RM5 dan roti canai pula sekitar RM2. Jika ditukar kepada mata wang Rusia, harganya sangat tidak masuk akal. Untuk hidangan setaraf ini di Moskow, kami perlu membayar sekurang-kurangnya 500 rubel. Pelayan yang mengambil pesanan kami langsung tidak menunjukkan reaksi pelik melihat kami sebagai orang asing. Beliau menerangkan menu dalam bahasa Inggeris dan mencadangkan hidangan yang sesuai untuk para pelajar. Beliau juga memberitahu bahawa hidangan yang kurang pedas boleh disediakan untuk pelajar yang tidak tahan makanan pedas. Kelajuan makanan disajikan juga sangat menakjubkan. Dalam masa 5 minit selepas memesan, semua hidangan sudah terhidang di atas meja. Nasi lemak, roti canai dan teh tarik. Para pelajar merasa teruja bercampur bimbang melihat hidangan Malaysia buat pertama kali. Apa yang paling mengejutkan ialah nasi lemak. Nampak ringkas, tetapi rasanya sangat mendalam. Sambalnya yang cukup pedas dan manis, serta nasi yang berlemak, sangat sempurna. Seorang pelajar menghabiskan nasi lemaknya dalam sekelip mata. Dia berkata dengan kagum bahawa makanan sesedap ini tidak mungkin dapat dinikmati pada harga sebegini di Moskow. Setelah selesai makan dan semasa membuat pembayaran, kami sekali lagi terkejut. 7 orang makan sehingga kenyang, tetapi jumlah bil tidak sampai 50 lohon. Dalam mata wang Rusia, ia hanya sekitar 1,200 rubel. Untuk hidangan setaraf ini di Moskow, kami perlu membayar sekurang-kurangnya 7 rubel. Pelayan tersebut mengira wang baki dengan tepat dan menjemput kami datang lagi. Beliau bertanya sama ada makanan Malaysia sesuai dengan selera kami dan mencadangkan menu lain. Layanan mesra seperti ini suka dialami di restoran-restoran Rusia, di mana kaki tangannya selalunya kurang mesra dan perkhidmatannya lambat. Sambil berjalan keluar dari kedai makan, para pelajar tidak henti-henti meluahkan rasa kagum mereka. Makanan sedap, harga murah dan layanan yang baik, kata mereka. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di sebuah kedai sebaneka kerana para pelajar mahu membeli snack. Sebaik sahaja melangkah masuk, satu lagi kejutan menanti kami. Walaupun pada waktu awal pagi, kedai sebaneka itu bersih seperti sebuah pasaraya mini dan dipenuhi dengan pelbagai barangan. Apa yang lebih mengejutkan ialah kepelbagaian perkhidmatan yang ditawarkan. Bukan sahaja untuk membeli barang, malah kami boleh menghantar bungkusan, membayar bil utiliti dan melakukan urusan perbankan. Kedai runcit di Rusia hanya menjual barangan keperluan asas, tetapi kedai sebaneka di sini umpama sebuah gedung sebaneka mini. Para pelajar memilih snack kegemaran masing-masing. Mereka melihat snack dan minuman buatan Malaysia dengan penuh minat, terutamanya ais soya dan pelbagai jus buah-buahan dalam bungkusan kotak yang kelihatan aneh bagi mereka. Apabila ditanya kepada juruwang, beliau menjelaskan bahawa ia adalah minuman tradisional dan popular di Malaysia. Di kaunter pembayaran kami sekali lagi kagum. Proses pengiraan sangat pantas dan juruwang sangat ramah. Beliau langsung tidak menunjukkan rasa kurang senang melihat kami sebagai orang asing. Malah, beliau menyapa kami dalam bahasa Inggeris dan mengalu-alukan kedatangan kami ke Malaysia. Sambil berjalan keluar, seorang pelajar berkata, Malaysia ini negara yang mudah dan selesa 24 jam, ya? Hebatnya kita boleh selesaikan apa sahaja yang kita perlukan pada bila-bila masa. Dia menambah, di Rusia, hampir semua kedai tutup pada hari Ahad, tetapi Malaysia sangat berbeza. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kebersihan bandaraya itu juga mengejutkan kami. Tiada secebis sampah pun kelihatan. Kami dapat melihat pekerja-pekerja pembersihan sedang bertugas sejak awal pagi. Seluruh bandar seolah-olah bergerak sebagai satu organisme hidup. Di Moskow hanya kawasan pelancongan yang bersih, manakala kawasan perumahan selalunya kotor. Tetapi Kuala Lumpur berbeza. Apabila kami tiba di lobi hotel, pelajar-pelajar lain sudah pun bangun. Melihat kami yang keluar lebih awal, mereka bertanya ke mana kami pergi.
Apabila kami menceritakan tentang sarapan pagi kami, mereka semua kelihatan cemburu dan meminta kami membawa mereka bersama pada kali berikutnya. Pagi itu, kami memulakan penjelajahan sebenar kami di Malaysia bersama semua pelajar. Destinasi pertama kami ialah sebuah taman besar di tengah bandar, dicadangkan oleh kaki tangan hotel. Katanya, di situlah tempat terbaik untuk melihat kehidupan seharian warga Kuala Lumpur. Menaiki kereta api transit MRT juga merupakan satu pengalaman baharu bagi para pelajar. Sebaik sahaja memasuki stesen MRT, mereka terkejut. Bahagian dalam stesen itu terlalu bersih. Lantai berkilat dan dindingnya juga bersih. Ia sangat berbeza dengan stesen metro di Moskow yang gelap dan usang. Kami menaiki eskalator untuk turun ke platform. Kemudahan di stesen itu sempurna walaupun terletak jauh di bawah tanah. Sistem pengudaraannya juga baik. Hampir tidak terasa seperti berada di bawah tanah. Udaranya selesa. Apabila tiba di platform, tidak ramai orang kerana waktu puncak sudah berlalu. Namun gelagat orang yang berada di situ sangat mengagumkan. Semua orang beratur dengan teratur. Mereka berdiri dalam dua barisan mengikut tanda yang dilukis di atas lantai. Melihat papan maklumat elektronik, para pelajar sekali lagi kagum. Ia memaparkan dengan tepat berapa minit lagi kereta api seterusnya akan tiba. Malah ketepatannya sehingga ke saat. Seorang pelajar memeriksa dengan jam tangannya dan memang benar kereta api tiba tepat pada masanya. Apabila kereta api tiba, tingkah laku penumpang sangat mengagumkan. Sebaik sahaja pintu terbuka, semua orang bergerak ke tepi untuk memberi laluan kepada mereka yang hendak keluar terlebih dahulu. Selepas semua penumpang keluar, barulah mereka masuk dengan teratur. Tiada tolak-menolak atau berebut-rebut. Pemandangan yang tidak pernah dilihat di stesen metro Moskow. Bahagian dalam kereta api juga mengejutkan. Sangat bersih. Tiada kontengan di tempat duduk dan lantainya juga bersih. Pemegang gantung juga berkilat. Penyaman udara berfungsi dengan baik, suasananya sejuk dan tidak bising, jadi kami boleh berbual dengan selesa. Seorang pelajar yang melihat keluar tingkap berkata, internet pun boleh diakses di dalam kereta api bawah tanah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Rusia. Para pelajar mula menghantar gambar secara masa nyata kepada rakan-rakan mereka di tanah air. Kami tiba di stesen destinasi dan keluar ke permukaan. Pemandangan taman yang terbentang di hadapan mata membuatkan para pelajar bersorak. Kawasan hijau yang luas, laluan pejalan kaki yang teratur dan deretan bangunan pencakar langit di kejauhan. Keadaan pengurusan taman ini sangat berbeza dengan taman-taman di Moskow. Memasuki taman, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Ramai warga kota sedang bersenam, ada yang berjoging, berbasikal dan melakukan senaman tai chi. Sungguh menghairankan melihat begitu ramai orang bersenam pada waktu pagi hari bekerja. Apa yang paling mengagumkan ialah ruang awam yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Para pelajar terkejut melihat kemudahan yang boleh digunakan secara percuma. Di Rusia, jika mahu bersenam, seseorang perlu membayar untuk ke gimnasium, tetapi di sini ianya percuma. Seorang lelaki tua sedang bersenam, salah seorang pelajar memberanikan diri untuk berbual dengannya, walaupun bahasa Inggerisnya tidak begitu lancar, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Lelaki tua itu berkata beliau bersenam di situ setiap pagi untuk menjaga kesihatan. Sambil berjalan di laluan basikal, kami menemui satu lagi budaya yang berbeza, sistem sewaan basikal awam. Para pelajar berkata, walaupun sistem serupa wujud di Rusia, skalanya jauh lebih kecil. Kami duduk berehat seketika di sebuah bangku taman. Melihat sekeliling, ramai juga keluarga yang datang bersama. Ayah yang berbasikal bersama anak-anak, ibu yang menolak kereta sorong bayi sambil bersia-sia. Pemandangan kehidupan seharian yang damai. Apa yang paling menarik perhatian ialah orang yang bersia-sia dengan haiwan peliharaan mereka. Semua anjing diikat dengan tali dan pemiliknya membawa beg plastik untuk membersihkan najis. Melihat seorang lelaki membersihkan najis anjingnya, para pelajar mengangguk faham, kata mereka. Itu adalah bukti kesedaran sivik yang tinggi. Detik paling mengejutkan di taman itu adalah pada waktu tengah hari. Ramai orang berkelah dan membuka bekalan makanan di merata tempat. Para pelajar membeli bekalan dari kedai sebaneka dan makan sambil duduk di atas rumput. Tiada seorang pun yang membuang sampah sewenang-wenangnya. Semua orang mengumpul sampah mereka dan membawanya pulang atau membuangnya ke dalam tong sampah yang disediakan. Seorang pelajar berkata, taman ini begitu besar tetapi tiada secebis sampah pun. Dia menambah, taman di Rusia akan dipenuhi sampah sarak pada hujung minggu. Tetapi taman di Malaysia berbeza, warga kotanya sendiri yang menjaganya dengan bersih. Sekitar pukul 2 petang, kami meninggalkan taman itu. Para pelajar berkata mereka tidak akan melupakan pemandangan yang mereka lihat. Budaya yang selamat, bersih dan saling bertimbang rasa itulah yang meninggalkan kesan paling mendalam kepada mereka. Pada sebelah petangnya, kami menuju ke sebuah kedai buku besar di pusat bandar.
sebuah kedai buku terkenal yang terletak di kawasan sophisticated seperti di dalam pusat membeli belah di Bukit Bintang atau KLCC. Saya fikir ia adalah tempat yang baik untuk menunjukkan sebahagian daripada budaya pendidikan di Malaysia. Memasuki bangunan itu, mata para pelajar terbeliak. Mereka terkejut melihat ruang budaya sebesar itu di dalam sebuah bangunan. Sailingnya tinggi dan pencahayaan yang terang seperti cahaya semula jadi membuatkan kami tidak terasa seperti berada di dalam bangunan. Dalam perjalanan ke kedai buku, para pelajar melihat kedai-kedai di sekeliling. Pelbagai jenama terkenal berbaris. Pelajar-pelajar perempuan menunjukkan minat khusus terhadap kedai kosmetik buatan tempatan. Kami memutuskan untuk singgah kemudian dan menuju ke kedai buku terlebih dahulu. Sebaik tiba di kedai buku, para pelajar terdiam. Rak-rak buku gergasi yang menjulang hingga ke sailing dan begitu banyak buku dipamerkan seperti karya seni. Ia kelihatan lebih seperti sebuah galeri seni daripada sebuah kedai buku. Namun apa yang saya ingin tunjukkan kepada para pelajar bukanlah keindahan seni binanya. Ia adalah orang-orang yang sedang membaca buku di dalamnya. Walaupun pada waktu petang hari bekerja, ramai warga kota yang sedang membaca. Mereka duduk di tempat yang disediakan dan tekun membaca. Apa yang paling mengagumkan ialah golongan pekerja muda. Walaupun sudah melepasi waktu makan tengah hari, ramai yang memakai sut sedang membaca buku. Seorang pelajar bertanya, "Cikgu, adakah mereka tidak bekerja?" Saya menjelaskan bahawa mungkin mereka singgah sebentar menggunakan waktu rehat makan tengah hari. Seorang pelajar lelaki berkata dengan kagum, budaya membaca buku di kedai buku pada waktu rehat tengah hari sangat hebat. Di Moskow, kebanyakan orang akan minum kopi atau merokok pada waktu rehat, tetapi orang Malaysia berbeza. Dia menambah, nampaknya mereka sangat mementingkan pembelajaran. Kami berada di kedai buku itu selama kira-kira sejam. Para pelajar melihat buku-buku yang menarik minat masing-masing. Ada yang melihat buku belajar bahasa Melayu, ada yang melihat buku sejarah Malaysia. Ramai juga yang membaca risalah pengenalan Malaysia dalam bahasa Inggeris. Selepas keluar dari kedai buku, saya berbual dengan para pelajar. Seorang pelajar berkata, "Saya rasa saya faham mengapa Malaysia maju. Kerana ada budaya di mana orang ramai terus belajar dan menimba ilmu." Dia berkata, semangat untuk belajar inilah yang memajukan sesebuah negara. Keesokan harinya, pada 11 petang, kami tiba di kawasan tumpuan anak muda seperti Bukit Bintang. Saya mahu menunjukkan kepada para pelajar budaya anak muda di Malaysia, sebaik sahaja keluar dari stesen, para pelajar terpegun dengan suasana yang begitu hidup. Muzik dari penghibur jalanan, gelak tawa orang ramai dan anak-anak muda dengan fashion yang unik. Melangkah ke jalanan, perkara pertama yang menarik perhatian kami ialah persembahan jalanan. Sekumpulan anak muda sedang menari di tepi jalan. Mereka menari dengan lincah mengikut irama muzik pop tempatan. Ramai orang mengerumuni mereka untuk menonton. Para pelajar juga berhenti untuk melihat. Apabila persembahan tamat, penonton memberikan tepukan gemuruh. Seorang pelajar berkata dengan kagum, tahap persembahan jalanan di sini sangat tinggi. Walaupun ada yang serupa di Moskow, ia tidak sehebat ini. Berjalan sedikit lagi, kami bertemu dengan kumpulan penghibur lain. Kali ini mereka bermain alat muzik. Dengan gitar dan drum, mereka memainkan muzik rock. Para pelajar turut menggerakkan badan mengikut rentak. Saya sedar bahawa muzik benar-benar melangkaui sempadan. Kami menuju ke sebuah pasar seni, Central Market. Artis-artis muda menjual barangan buatan tangan mereka sendiri. Dari aksesori, lukisan, hinggalah kraf tangan, para pelajar melihatnya dengan penuh minat. Di sebuah gerai, beberapa pelajar berhenti. Mereka tertarik dengan anting-anting rekaan moden yang mempunyai corak tradisional Malaysia. Penjual menerangkan dalam bahasa Inggeris bahawa ia adalah hasil karya yang menggabungkan tradisi dan kemodenan. Salah seorang pelajar membelinya, mengatakan ia sesuai sebagai cenderahati. Di gerai lain ada yang menjual karya kaligrafi, tulisan Jawi dan petikan kata yang indah. Para pelajar kagum dengan keindahan tulisan itu. Seorang pelajar meminta namanya ditulis dalam tulisan Jawi dan artis itu dengan senang hati melakukannya. Sambil melihat-lihat di pasar seni, para pelajar berkata, bagusnya ada ruang untuk artis-artis muda berkarya dengan bebas. Di Rusia, peluang seperti ini tidak banyak. Mereka merasakan seolah-olah Malaysia sangat menyokong seni dan budaya. Kami berhenti di hadapan sebuah kafe. Reka bentuk dalamannya yang unik menarik perhatian kami. Perabot vintage dan lampu moden digabungkan dengan harmoni. Para pelajar mahu masuk, jadi kami pun masuk ke dalam kafe itu. Bahagian dalam kafe itu lebih mengagumkan. Dindingnya dihiasi dengan karya seni dan rak bukunya dipenuhi dengan pelbagai buku. Ia bukan sekadar tempat minum kopi, tetapi sebuah ruang budaya. Sambil duduk menunggu pesanan, kami memerhatikan sekeliling. Ramai anak muda membuka komputer riba dan bekerja. Ada pelajar yang sedang belajar, ada juga pekerja bebas yang sedang bekerja.
Kafe itu telah menjadi ruang kerja kedua bagi mereka. Menjelang senja, kawasan itu menjadi semakin hidup. Papan-papan tanda neon mula menyala dan bunyi muzik semakin kuat. Orang ramai mula keluar dari restoran dan bar. Para pelajar benar-benar tenggelam dalam tenaga dan kemeriahan suasana itu. Pagi hari terakhir tiba. Para pelajar bangun awal untuk mengemas barang. Kami perlu ke lapangan terbang pada sebelah petang. Selepas sarapan, kami memutuskan untuk pergi membeli belah buat kali terakhir di kawasan segitiga emas. Jaraknya tidak jauh dari hotel, boleh berjalan kaki sahaja. Berjalan sambil menghirup udara pagi juga terasa menyenangkan. Para pelajar berjalan perlahan sambil merakam pemandangan terakhir bandar Kuala Lumpur dalam ingatan mereka. Apabila tiba di kawasan beli belah, ia sudah pun sesak dengan orang ramai. Memandangkan ia hari Minggu, keadaannya lebih sibuk. Kedai kosmetik, kedai pakaian dan kedai cenderahati berbaris di sepanjang jalan. Mata para pelajar bersinar. Pelajar-pelajar perempuan menuju ke kedai kosmetik terlebih dahulu. Mereka sudah lama mendengar tentang reputasi produk kecantikan Malaysia. Sebaik sahaja masuk, seorang pekerja menyapa kami dalam bahasa Inggeris. Terdapat banyak produk percubaan tester. Para pelajar mencuba produk-produk itu dengan penuh minat. Pekerja itu menerangkan dengan ramah, mencadangkan produk yang sesuai dengan jenis kulit mereka dan menunjukkan cara penggunaannya. Layanan yang begitu teliti membuatkan para pelajar terharu. Seorang pelajar perempuan membeli banyak produk, bukan sahaja untuk dirinya, tetapi juga sebagai cenderahati untuk ibu, kakak dan rakan-rakannya. Dia berpuas hati kerana harganya berpatutan dan kualitinya baik. Di sebuah gerai makanan jalanan, kami membeli snack. Para pelajar yang pertama kali mencuba pisang goreng bersorak gembira. Rasa manis dan hangatnya sangat kena dengan selera mereka. Kuih muih seperti apam balik dan kuih lapis juga kelihatan menarik. Kami menikmati budaya makanan jalanan yang unik di Malaysia. Kami masuk ke sebuah kedai cenderahati. Produk tradisional Malaysia diolah dengan sentuhan moden. Ada baju tee dengan perkataan Melayu, poskad dengan corak batik dan wow kecil. Para pelajar memilih cenderahati untuk dibawa pulang. Pemilik kedai memberikan hadiah istimewa kepada kami sebagai pelajar asing. Beliau mengucapkan terima kasih kerana melawat Malaysia. Kebaikan seperti ini sekali lagi menyentuh hati para pelajar. Mereka dapat merasai kehangatan hati rakyat Malaysia. Apabila tiba waktu makan tengah hari, kami mencari sebuah restoran. Para pelajar mahu mencuba nasi ayam dan makanan laut. Restoran yang kami masuki penuh dengan pelanggan asing. Menu bergambar dengan penerangan dalam bahasa Inggeris, memudahkan kami membuat pesanan. Apabila hidangan makanan laut tiba, para pelajar kagum. Warnanya sangat cantik. Pelayan menunjukkan cara untuk memakannya dan para pelajar meniru dengan gembira. Rasanya juga hebat. Selepas makan, kami melawat sebuah masjid berdekatan. Melihat bangunan bersejarah itu, kami dapat merasai sejarah Malaysia. Para pelajar mengagumi seni bina bangunan itu dalam diam. Suasananya yang damai terasa menenangkan. Kami duduk berehat di pekarangan masjid. Saya berbual dengan para pelajar tentang pengalaman kami selama beberapa hari ini. Semua berkata masa yang dihabiskan di Malaysia sangat berharga. Ia adalah pengalaman yang jauh lebih baik daripada yang mereka jangkakan. Seorang pelajar berkata, dulu saya langsung tidak tahu tentang Malaysia tetapi sekarang ia telah menjadi negara kegemaran saya. Pelajar-pelajar lain mengangguk setuju. Mereka berkata pasti akan datang lagi dan mahu tinggal lebih lama. Pukul 3 petang, kami kembali ke hotel untuk mengambil bagasi. Masa untuk menaiki bas ke lapangan terbang semakin suntuk. Walaupun membawa beg beli belah yang berat, wajah para pelajar kelihatan gembira. Barang-barang yang dibeli di Malaysia akan menjadi kenangan berharga. Di dalam bas menuju ke lapangan terbang, para pelajar melihat keluar tingkap, merakam pemandangan Kuala Lumpur yang berlalu dalam ingatan mereka. Seseorang berbisik perlahan, "Selamat tinggal, Kuala Lumpur. Kami pasti akan kembali." Kami tiba di Kelia, tempat kami pertama kali menjejakkan kaki beberapa hari yang lalu, tetapi hati para pelajar sudah berubah sepenuhnya. Rasa ingin tahu telah hilang digantikan dengan perasaan berat untuk meninggalkan tempat ini. Semasa mendaftar masuk, mereka mengucapkan terima kasih kepada kaki tangan. Mereka berkata pengalaman di Malaysia sangat menyeronokkan. Kaki tangan itu juga tersenyum dan berkata, "Sila datang lagi, terima kasih kerana menyukai Malaysia." Kami tiba di lapangan terbang Moskow pada keesokan paginya. Ibu bapa mereka sudah menunggu untuk menyambut kami. Dengan suara yang teruja, para pelajar menceritakan kisah mereka di Malaysia satu persatu. Riak wajah ibu bapa mereka berubah menjadi terkejut. Minggu berikutnya di sekolah, satu perkara besar berlaku. Para pelajar mula memuat naik gambar dan video lawatan mereka ke Malaysia di media sosial. Banyak sekali hantaran yang dimuat naik, reaksinya sangat meletup. Rakan-rakan mereka di Rusia terkejut. Mereka tidak tahu Malaysia adalah sebuah negara yang begitu maju. Komen-komen mencecah ratusan.
Hampir semua komen berbunyi, saya pun mahu pergi ke sana. Sebuah video dari salah seorang pelajar menjadi sangat popular. Ia adalah video makan di sebuah gerai mamak pada pukul 2 pagi. Video itu menunjukkan wanita-wanita muda makan sendirian dengan selesa. Jumlah tontonan melebihi 300,000 kali. Selepas itu, minat terhadap Malaysia dalam kalangan ibu bapa meningkat. Di mesyuarat ibu bapa di sekolah, Malaysia menjadi topik utama perbincangan. Semakin ramai ibu bapa yang mahu menghantar anak-anak mereka ke Malaysia. Saya juga diminta untuk memberikan syarahan khas di sekolah. Mereka mahu saya berkongsi pengalaman di Malaysia dengan pelajar dan guru lain. Dewan sekolah penuh sesak. Semua orang mahu tahu tentang Malaysia. Dalam syarahan itu, saya menceritakan dengan jujur apa yang saya lihat di Malaysia. Kecekapan sistem, tahap kesedaran sivik masyarakat dan yang paling penting layanan mesra terhadap orang asing. Pelajar dan guru mendengar dengan teliti. Sesi soal jawab menjadi panjang. Adakah Malaysia benar-benar selamat? Bagaimana tahap pendidikannya? Berapa kos sara hidup? Semua orang ingin tahu tentang Malaysia. Saya menjawab berdasarkan pengalaman saya. Selepas syarahan, ramai pelajar menghampiri saya. Mereka mahu tahu lebih lanjut tentang Malaysia. Ada yang berkata mereka mula menonton drama Malaysia. Ada yang berkata mereka mahu mencuba masakan Malaysia. Beberapa bulan telah berlalu dan kini sekolah kami sedang merancang program pertukaran dengan Malaysia. Tahun depan, lebih ramai pelajar dijangka akan melawat Malaysia. Pelajar-pelajar yang telah pergi ke sana kini memberi nasihat kepada junior mereka. Mereka berkata mereka mahu junior mereka juga merasai pengalaman yang telah mereka lalui di Malaysia. Lawatan yang tidak dirancang itu telah mengubah hidup saya. Saya mengenali sebuah negara bernama Malaysia dan dapat menunjukkan dunia baharu kepada ramai pelajar. Sehingga kini, saya dan para pelajar masih sering bercakap tentang kenangan itu. Masa yang dihabiskan di Malaysia menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan bagi kami semua. Sebagai seorang pendidik, pengalaman itu telah menjadi jambatan kecil antara Rusia dan Malaysia. Malaysia bukan lagi negara asing bagi kami. Ia telah menjadi negara yang kami ingin pelajari, negara yang kami ingin diami dan negara yang kami hormati. Satu lawatan kecil yang membawa perubahan besar. Ia adalah pengalaman paling bermakna dalam 15 tahun kerjaya saya sebagai seorang guru. Kisah hari ini sampai di sini sahaja. Bagaimana kisah lawatan sambil belajar 48 jam pelajar-pelajar perempuan elit Rusia ke Malaysia ini? Sila tinggalkan komen sokongan anda untuk watak-watak utama dalam cerita ini. Sekian dari Stesen Inspirasi. Jika anda menyukai cerita ini, sila berikan like dan langgan saluran kami. Terima kasih kerana menonton.